Kalau dah setiap malam Jumaat kena diasapkan keris, itu nak jamu apa sebenarnya kalau bukan khadam ataupun penjaga? Sekarang ni dekat TikTok tengah viral topik leluhur. Terus terang, Kak Min pun bukanlah pakar dalam hal ni, tapi Kak Min faham apa konteks yang diorang cuba sampaikan. Cuma masalahnya ramai yang keliru apa sebenarnya maksud leluhur. Perkataan leluhur tu sendiri asalnya daripada seberang, yang membawa maksud keturunan, contoh macam atuk, nenek moyang kita. Tapi bila sampai dekat Malaysia dah jadi lain lah, sampai yang ada kata mimpi leluhur datang ajar ilmu dekat dia. Kalau nak cakap daripada sudut keturunan, korang sebenarnya dah tahu dah siapa atuk, nenek ataupun moyang korang. Dan kalau nak cakap daripada sudut peninggalan barang, contoh seperti rantai, gelang, keris, itu pun boleh dipanggil sebagai warisan leluhur ataupun warisan keturunan lah. Dan ya betul, memang ada orang simpan keris ataupun barang-barangan secara turun-temurun sampai berpuluh tahun pun ada. Tapi kalau sampai barang warisan tu perlu diasapkan, perlu dimandikan, dijamu, itu dah lain cerita. Pada Kak Min lah, kalau ada yang kata yang tok nenek moyang dia datang dalam mimpi dan nak ajar dia ilmu ke apa, itu bukanlah roh nenek moyang dia pun. Boleh jadi itu adalah jin ataupun saka ataupun khadam. Sebab orang yang dah meninggal dunia ni, hubungan dia dengan kita dah memang terputus. Dan diorang pun ada urusan sendiri di sana. Bagi pendapat I, sebab itulah sebelum ikut dan sebelum percaya, kena betul-betul faham beza di antara warisan keturunan dengan perkara yang melibatkan pendamping. Benda sangat simple, straightforward dan mudah difahami, kita rujuk pada agama je. Cuba try baca dan faham sendiri. So, apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah.